Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi bercuti kerana kita ingin merehatkan minda kita. Kita nak hilangkan stres, kita nak berjauhan daripada pekerjaan kita, kehidupan seharian kita. Kita mungkin dapat ketenangan sekejap aja. Bila kita dah balik, kita rasa macam kenapalah aku nak kena kerja, kenapa tak boleh aku cuti buat selama-lamanya, kenapalah aku tak boleh duduk luar negara dan sebagainya. Kekosongan jiwa kita sebenarnya kita tidak mengisi dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya kita faham keadaan kita hidup di muka bumi ini bukanlah di syurga, kita faham tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan dan kita tidak mengkufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kesusahan yang kita lalui ini adalah saham bagi akhirat kita. Maka kita akan lebih senang menghadapi dugaan cabaran kehidupan kita dan semua yang kita kata cuti lah, healing lah dan sebagainya tidak dapat mengganti syurga kita. Pastinya kita inginkan syurga kita. Bersabarlah.